Alah, semak. Okey, radiator dengan thermostat kita dah berjaya keluarkan dia. Okay, ini yang namanya water pump. Ini kita nak buka main payah lagi nak buka water pump ni Jadinya kita buka ini alternator. Kasih buka. Okey, setelah kita buka satu skru dan juga bawah ada skru lagi satu, 12 dengan 14. Kita keluarkan dia. Kasih pecah. Ini dia namanya alternator. Jadi kat situ mainnya lapang ni. Okey, sekarang ni kita buka water pump lah. Ini last ni kerja dah ni. Lepas tu kita nak balik. Boleh balik please. Dah buka ni boleh balik? Tak boleh? Waduh, kerja overtime ni. Inilah, alhamdulillah. Ini dia barang yang kita perlu buka. Inilah kita kena tukar baru Okey, selesai sudahlah kita buka water pump ni bukan main susah lagi. Oi. Yang sakit dia. Sampai tau. Jadinya kita lepas ni nak cari barang, nak tengok video akan datang. Kita buatlah nanti video pasang lah apalah kat sini. Apa-apa jumpa nanti. Bye bye.